Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Nikah Sindiket bagi kursus PPSU 3203, Undang-Undang Keluarga Perbandingan di bawah pimpinan Prof. Madya Dr. Zuliza Muhammad Kusrin. Kajian ini disediakan oleh saya bersama rakan iaitu Muhammad Amin bin Syahidan. Secara ringkas, kajian ini membincangkan fenomena nikah sindiket iaitu perkahwinan yang dijalankan tanpa kebenaran pihak berkuasa agama. Fenomena ini timbul kerana beberapa faktor seperti keengganan wali, prosedur pernikahan yang dianggap rumit, poligami rahsia, hubungan terlarang, perkahwinan dengan warga asing dan juga faktor ekonomi. Kajian ini turut menilai implikasi nikah sindiket dari segi undang-undang, hukum syarak serta kesan sosial. Akhir sekali kami mencadangkan penyelesaian melalui pendidikan, penguatkuasaan undang-undang, penambahbaikan prosedur dan kerjasama pelbagai pihak. Dalam Islam, perkahwinan merupakan akad suci yang bertujuan menjaga maruah, agama, keturunan dan keharmonian masyarakat. Namun, fenomena nikah sindiket semakin membimbangkan kerana ia dilakukan tanpa kebenaran pihak berkuasa agama. Sindiket ini biasanya menawarkan juru nikah tidak sah, wali palsu dan saksi upahan. Ia bukan sahaja menyalahi undang-undang tetapi juga menimbulkan persoalan tentang kesahihan akad nikah itu sendiri menurut syarak. Fenomena ini perlu ditangani kerana memberi kesan besar kepada pasangan, anak-anak, keluarga dan juga institusi agama. Nikah sindiket boleh ditakrifkan sebagai perkahwinan yang dilaksanakan tanpa kebenaran pihak berkuasa agama Islam, sama ada di dalam negara atau di luar negara. Dari sudut undang-undang pula, ia dianggap perkahwinan tanpa kebenaran pendaftar nikah, cerai dan rujuk, yang mana pasangan boleh didakwa dan dikenakan hukuman. Dari perspektif syarak pula, sahnya sesuatu perkahwinan hanya jika memenuhi rukun nikah, iaitu pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali sah, dua orang saksi adil dan ijab kabul. Jika rukun ini tidak dipenuhi, nikah dianggap fasik dan batil. Oleh itu, nikah sindiket sangat berisiko dari sudut syarak. Salah satu punca utama nikah sindiket ialah faktor wali. Wali adalah rukun nikah yang sangat penting. Ada kes di mana wali enggan menikahkan anaknya kerana perbezaan taraf, ekonomi atau tidak merestui pilihan anak. Ada juga keadaan di mana wali tidak dapat hadir kerana berada di luar negara, di penjara atau telah meninggal dunia. Walaupun undang-undang menyediakan mekanisme wali hakim, prosedurnya dianggap rumit dan lambat, maka pasangan mengambil jalan singkat dengan menggunakan wali palsu sebagai sindiket, yang akhirnya membawa mudarat lebih besar. Selain faktor wali, prosedur nikah rasmi juga sering dianggap rumit. Antara prosedur yang wajib dilalui ialah kursus pra-perkahwinan, pemeriksaan kesihatan serta kelulusan wali dan saksi. Bagi pasangan dari negeri berbeza, proses ini melibatkan dua jabatan agama dan ia memakan masa. Sindiket mengambil peluang ini dengan menawarkan perkahwinan segera tanpa dokumen lengkap. Malangnya ramai pasangan yang terpedaya kerana menyangka prosedur rasmi hanya membebankan, sedangkan sebenarnya ia bertujuan melindungi hak dan maslahat pasangan. Punca seterusnya ialah poligami rahsia. Islam membenarkan poligami dengan syarat lelaki mampu berlaku adil dan mendapat kebenaran mahkamah. Namun, ada lelaki yang tidak mahu melalui prosedur mahkamah kerana bimbang isteri pertama mengetahui perkahwinan mereka. Akibatnya, mereka memilih nikah sindiket untuk melaksanakan poligami secara sembunyi. Natijahnya, isteri kedua tidak mendapat perlindungan undang-undang, manakala anak-anak berdepan masalah nasab dan hak perwarisan. Selain itu, nikah sindiket juga berlaku dalam kalangan pasangan yang terlibat dengan hubungan terlarang. Contohnya pasangan yang ditangkap khalwat atau wanita yang hamil luar nikah. Dalam keadaan panik dan ingin menutup aib, mereka memilih nikah sindiket yang segera. Namun, perkahwinan ini tidak sah jika tidak memenuhi syarat-syarat. Akibatnya anak yang lahir berisiko tidak mempunyai nasab yang sah, manakala pasangan berdepan masalah undang-undang dan sosial yang lebih berat. Satu lagi faktor ialah perkahwinan dengan warga asing. Proses perkahwinan ini biasanya rumit kerana memerlukan dokumen lengkap, sokongan kedutaan dan pengesahan status bagi pasangan parti atau pelarian. Proses rasmi hampir mustahil kerana mereka tiada dokumen sah. Sindiket mengambil kesempatan ini dengan menawarkan nikah segera kepada pasangan warga asing. Malangnya ramai wanita tempatan akhirnya ditipu dan ditinggalkan tanpa perlindungan undang-undang selepas perkahwinan melalui sindiket. Faktor ekonomi juga memainkan peran penting. Ada pasangan yang melihat perkahwinan rasmi sebagai sesuatu yang mahal kerana melibatkan kursus, mas kahwin, hantaran dan majlis. Sebaliknya, nikah sindiket dilihat lebih murah kerana hanya memerlukan sejumlah bayaran wang sindiket. Lebih membimbangkan wujud unsur komersialisasi di mana sindiket menawarkan pakej perkahwinan lengkap dengan juru nikah palsu, wali upahan dan dokumen palsu. Fenomena ini menjadikan nikah sindiket satu industri haram yang berasaskan keuntungan semata-mata.
Dari sudut undang-undang, pasangan yang boleh bernikah tanpa melaporkan perkahwinan kepada pendaftar nikah, cerai dan rujuk atau PNCR dalam tempoh 6 bulan boleh dikenakan denda atau penjara di bawah Seksyen 35 atau 303. Kisah itu, nikah tanpa kepenjaraan PNCR juga boleh dihukum denda sehingga RM1,000 atau penjara 6 bulan. Hukuman ini bukan sahaja kepada pasangan, tetapi turut melibatkan juru nikah dan saksi yang bersubahat. Bagi lelaki yang berpoligami tanpa kemendaran mahkamah, tindakan boleh diambil di bawah Seksyen 124 atau 303. Begitu juga sindiket nikah, wali palsu dan saksi upahan. Mereka boleh didakwa kerana bersubahat. Malah perkahwinan sindiket tidak boleh didaftarkan secara automatik. Sebaliknya perlu melalui pengesahan mahkamah. Jika tidak sah, pasangan boleh difarakkan. Menurut pandangan syarak, menurut Imam Syafi'i, sah nikah memerlukan 5 rukun, iaitu pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali yang sah, 2 saksi adil dan ijab kabul yang jelas. Jika mana-mana rukun tidak dipenuhi, nikah menjadi batal. Jika rukun cukup tetapi syaratnya rosak seperti saksi tidak adil, maka nikah dianggap fasid. Nikah sindiket sangat berisiko kerana biasanya melibatkan wali tidak sah atau juru nikah tanpa tauliah. Dari sudut syarak, akibatnya sangat berat. Pasangan tidak sah sebagai suami isteri, anak tidak boleh dinasabkan kepada bapa dan mahkamah boleh memerintahkan farak. Prinsip Ustaz Al-Dhara'i juga menekankan pencegahan mudarat daripada amalannya. Dalam kes-kes mahkamah, terdapat beberapa kes penting yang menunjukkan ketegasan mahkamah syariah. Contohnya dalam kes Muhammad bin Haji Mat Dih lawan pendakwa syar'i Kelantan, perayu didapati menikahkan pasangan tanpa kebenaran dan dijatuhkan hukuman denda RM3,200 serta penjara 6 bulan. Dalam kes lain, pendakwa syar'i lawan Haji Syafi'i Ahmad, seorang anak qadi, menikahkan pasangan dalam tempoh aidah. Mahkamah mendapati perkahwinan itu tidak sah dan dituduh di penjara 3 bulan atau denda RM300. Kes-kes ini jelas membuktikan bahawa walaupun seseorang itu berstatus pegawai agama, jika melanggar syarak, perkahwinan tetap tidak diiktiraf. Kesan dan implikasi sosial. Kesan nikah sindiket ni sangat luas. Dari segi pasangan, perkahwinan boleh terbatal dan mereka kehilangan hak-hak seperti nafkah, mut'ah dan harta sepencerian. Bagi anak pula, mereka tidak boleh dinasabkan kepada bapa. Hak pewarisan terjejas dan stigma sosial memberi tekanan psikologi. Keluarga turut menerima tempias, maruah tercalar, hubungan renggang, malah ada yang terpaksa menanggung beban kerana menjaga anak yang ditinggalkan. Masyarakat pula berdepan masalah lebih besar. Institusi keluarga Islam terjejas, mahkamah terbeban dengan kes pengesahan nikah dan sedikit terus mengaut keuntungan haram. Cadangan dan kesimpulannya. Justru penyelesaian mesti menyeluruh. Pertama, pendidikan dan kesedaran perlu diperkukuh melalui kursus pra-perkahwinan, ceramah agama dan media massa. Yang kedua, undang-undang mesti dikuatkuasakan dengan lebih tegas, termasuk tindakan terhadap juru nikah palsu, wali palsu dan saksi upahan. Yang ketiga, prosedur nikah perlu ditambah baik melalui digital dan kerjasama antara negeri, malah dengan pihak berkuasa Thailand. Akhir sekali, keluarga perlu lebih terbuka manakala kaunseling dan NGO boleh memainkan peranan penting dalam memberi panduan kepada pasangan muda. Sebagai kesimpulan, nikah sindiket ni adalah satu isu serius yang menggugat agama, undang-undang dan masyarakat. Dengan pendidikan, penguatkuasaan dan kerjasama semua pihak, kita dapat memelihara kesucian institusi perkahwinan Islam dan menjamin keharmonian masyarakat. Sekian pembentangan daripada kami. Semoga memberi manfaat dan kesedaran kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.